مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Okey, saya akan mengkongsikan sedikit tazkirah rohani, iaitu dapat hidup di bulan Ramadan adalah satu rahmat besar. Okey, sidang hari ini sekian. Dapat melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan adalah satu anugerah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu peluang yang amat bermakna. Ramai juga orang yang tidak dapat berpeluang dan berkesempatan seperti kita di dalam hidup dan di dalam bulan Ramadan ini yang penuh rahmat dan barakah ini, kerana mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jika kita toleh ke belakang di sebelah kiri dan kanan kita, siapakah di antara saudara mara, sahabat handai dan kenalan kita yang ada pada bulan Ramadan yang lalu, mereka dengan kita, tetapi Ramadan kali ini tidak bersama kita. Okey, mereka telah pergi menemui Ilahi. Mereka telah berada di alam barzah dan akan bersemadi di sana sehingga hari kebangkitan nanti. Tidak dapat beribadat lagi. Mereka tidak dapat beribadat lagi ataupun mendapat ganjaran pahala berganda seperti yang ditetapkan kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi di bulan Ramadan. Okay. Kalau sahabat-sahabat kita yang berada di dalam alam barzah dapat menyampaikan pesan mereka kepada kita, supaya sudah pasti mereka akan berpesan kepada kita, rebutlah peluang di bulan Ramadan ini. Beribadatlah kerana ganjarannya amat besar. Salman Al-Farisi bercerita pada akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat mengenai kelebihan bulan Ramadan. Antaranya, bulan Ramadan penuh dengan keberkatan kerana ada padanya malam Lailatul Qadar, iaitu salah satu amalan wajib bagi melakukan satu amalan wajib bagaikan melakukan 70 amalan wajib di bulan lainnya. Bulan bersedekah kerana memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa dan bagai-bagai kelebihannya lagi. Oleh itu, rahmat di bulan Ramadan ini sangat banyak disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Di antara rahmat di bulan Ramadan ialah merapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari berpuasa, manakala pada sebelah malamnya pula tekun mengerjakan solat tarawih dan solat malam, membaca Al-Quran, berzikir dan seumpamanya. Okey, amalan-amalan ini mendekati hamba kepada penciptanya. Seterusnya, merapatkan hubungan sesama manusia. Di bulan ini diwajibkan zakat fitrah sebagai pelengkap kepada puasa. Zakat ini pula sekadar satu gantang beras atau senilai dengannya akan dapat menimbulkan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin. Manakala dengan berpuasa, kita dapat menyelami kesusahan dan kelaparan yang dialami oleh fakir miskin. Dan yang seterusnya, meningkatkan kekuatan rohani. Walaupun orang yang berpuasa akan terasa lemah daripada sudut fizikalnya, namun rohani orang yang berpuasa akan bertambah kuat. Kejayaan mengekalkan tuntutan hawa nafsu, khususnya makan dan minum, semata-mata mematuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, akan dijadikan jiwa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jiwa yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah jiwa yang kuat. Oleh itu, gunalah peluang yang untuk mengutip, mengumpul dan mencari pahala sebanyak mungkin sebagai bekalan di hari akhirat kemudian. Marilah sama-sama kita bersama-sama memperbanyakkan amal ibadah, kerana tidak tahu nasib kita akan masih bertemu ataupun tidak di pada bulan Ramadan yang pada tahun hadapan. Marilah kita sama-sama kita paksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin. Memohonlah kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadat kepadanya dan menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang lagi, bertandang di hati dengan wajah yang indah, tanda bermula pesta ibadah. Detik yang dinanti buat pecinta ilahi, siangnya setulus siang, malamnya